Assalamualaikum. Okey, ini kakak ni ada masalah kesihatan, jadi dia nak share dengan kita. Kakak, nama siapa kak? Saya Puan Nurhan binti Baharudin. Okey, umur berapa? Umur 75. 75. Ada masalah apa? Masalah ni lah, sendi kaki ni, lutut ni. Saya memang tak boleh jalan lah. Okey. Kalau naik tangga pun saya bermasalah. Tapi sekarang saya semenjak saya makan ini, saya ni dengan kopi. Okey. Ya, syukur pada Tuhan. Saya dah boleh naik tangga, dah boleh turun. Itulah saya terkejut tadi. Saya boleh ke? Saya coba betul. Alhamdulillah. Sedih betul rasa tadi. Pasal siang kata boleh. Saya cakap dengan dulu saya pernah datang sini. Saya kata siang kau naik lah. Aku tak boleh naik. Dia kata, ini saya boleh naik. Ya Allah. Tu masa tu kerajak boleh kan Cik Nur? Berapa lama yang berjalan guna tongkat tu? Dah berapa lama? Dah lama dah tak ingat dah berapa lamanya. Saya kena sakit ni lebih pada 30 tahun. Oi, 30 tahun ni. Lebih. Okey, berapa banyak yang dah makan WR4 tu? Yang ini. Yang ini saya beli yang pertama tu 4 ni. Oh, ambil kombodi ya? Ambil kombodi, ambil. Sebelum kick in, dia sudah makan 3 botol. Oh, okey. Maknanya total dah makan 7 botol lah? 7 botol Okey, ni makan BR4 lah. Okey. Jadi ada masalah kesihatan yang lain tak? Ada darah tinggi. Okey. Dulu darah tinggi saya 152. Sekarang 132 je. Okey, turun. Hampir normal. 132. Dah kira macam doktor kata dah normal. Cubalah kata. Jaga makan. Jaga makan. Itu je dia cakap. Oh, okey, untuk pengetahuan semua, Hajah ni dia duduk seorang tau. Dia duduk seorang-seorang. Jadi dia boleh menguruskan diri dia walaupun umur sekarang dah 75. 75, alhamdulillah. Okey, jadi nasihat akak untuk orang lain? Nasihat saya, cubalah ubat ni kalau ada kita bermasalah. Cubalah makan ubat-ubat. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Alhamdulillah. Tak tahu. Saya pun dah bawa balik haji. Saya boleh pergi haji. Saya makan minum kopi apa je kan. Kawan. Masa pergi dekat Tanah Suci bawa lah produk. Saya bawa. Alhamdulillah. Bawa semuanya. Tak tahu nak cakap. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih atas perkongsian Hajah. InsyaAllah kita doakan Hajah terus sihat lah. Okey. Terima kasih Hajah.